YSL Lanui Dilom Blue Electric merupakan salah satu perfume yang pernah hype suatu ketika dahulu. Dan ada yang kata perfume tu gabungan di antara Versace Eros dan juga Paco Rabanne Invictus. Persoalannya, betul ke dekat situ? Jom kita kupas. Tapi hari ni aku bukan nak cerita pasal YSL Blue Electric. Aku nak cerita tentang dia punya dupe perfume. Ni dia, Hoop Pour Homme by Rue Broca. Dari segi bau, korang akan dapat bau fresh yang datang daripada ginger, and then ada sedikit bau spicy yang datang daripada kardamom. Dari segi dry down pula, korang akan dapat bauan yang sangat-sangat manis yang datangnya daripada buah pear. Personally, aku sangat suka dengan this perfume. Patutlah Fred Hits ramai yang hypekan perfume ni, guys. For me, this perfume sangatlah wearable dan sangat enjoyable, dan bagi aku ianya sangat sesuai untuk cuaca dekat Malaysia. So betul lah sebenarnya orang kata perfume ni digabungkan di antara perfume Paco Rabanne Invictus dan juga Versace Eros. Actually aku ada terbaca satu komen tau, di mana ada yang cakap OG bau dia tak tahan lama, so dia mencari alternatif. Yes, aku suggest dekat korang, ini dia Hoop by Rue Broca.